Rasulullah SAW pernah berpesan, Addil amanata ila man i'tamaka wa la takhun man khanaka. Atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Yang bermaksud, tunaikanlah amanah kepada mereka yang mempercayaimu dan janganlah engkau khianati sesiapa pun yang mengkhianatimu. Tuan-tuan, bila cerita tentang apa yang datang daripada ajaran Nabi SAW ni tuan-tuan, maka Nabi akan ajak kita buat perkara yang baik-baik kan tuan-tuan. Di sini ada dua perkara kebaikan yang besar yang Nabi SAW pesan kepada kita tuan-tuan. Pertama, Nabi habaq, tunaikan amanah kepada mereka yang mempercayaimu. Kalau hari ni ada orang cerita masalah, orang cerita rahsia, orang cerita satu benda yang besar kepada kita untuk minta tolong kita, mungkin bagi nasihat dan sebagainya. Benda yang diceritakan tu kalau terlepas ke orang lain boleh menyebabkan dia malu, dia dihina, dikeji dan sebagainya. Benda tu Allah Ta'ala datangkan dia untuk cerita kat kita. Itu satu amanah yang besar. Jaga tuan-tuan. Tunaikan amanah kepada orang yang percaya kita tuan-tuan. Kalau kita nak cerita ni, skop ni terlalu luas tuan-tuan. Skop ni tersangat luas. Termasuklah, kalau kata saja saya nak sebut tuan-tuan. Termasuklah kepada semua ahli-ahli parlimen yang berada di Malaysia ni tuan-tuan. Tak kira apa parti, apa bangsa. Bila kita mengundi mereka tuan-tuan, kita memberi amanah kepercayaan kepada mereka. Mesti ada sebab kita undi satu-satu orang. Mungkin berdasarkan perwatakan dia. Mungkin berdasarkan pembawakan dia. Mungkin yang kebanyakan sekarang ni berdasarkan manifesto dia. Perjanjian yang dia cuba bawa. Apabila dia telah pun mendapat amanah tersebut daripada kita, dia tak tunaikan tuan-tuan, maka ketika itu bayangkan macam mana nak jawab di hadapan Allah. Melibatkan satu jumlah kawasan yang besar, parlimen tuan-tuan. Itu kalau kita ambil bab negara lah. Kalau kita ambil dalam bab kecilnya, contohlah kata masjid. Masjid 3 tahun sekali dia akan ada pilihan raya. Maka dalam pilihan raya ni kok ada orang yang nak bertanding dan sebagainya, maka apa dia akan bawa? Dia akan bawa manifesto juga. Apa dia akan buat kepada khariah dia, apa akan ini apa semua. Dapat jawatan, diberi amanah, tak buat. Siap sedia untuk bersoal jawab di hadapan Allah. Ini Nabi pesan tuan-tuan. Dapat amanah, benda tu berat, tunaikan. Saya sebut bulan lepas tuan-tuan, antara ciri orang yang akan masuk syurga Firdaus Allah, orang yang jaga amanah. Nak masuk syurga Firdaus, syurga paling tinggi, syurga yang dalam dia nikmat yang paling besar, tak ada pada syurga-syurga lain. Syurga yang satu-satunya menjadi tempat adanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan calang-calang orang boleh masuk dalam tu. Antara ciri nak masuk syurga Firdaus, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanah dan janji-janji dia. Tak senang tuan-tuan, amanah ni tak senang. Itu yang Nabi pesan pertama. Dan yang kedua Nabi kata,